Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasir daripada Nadicom Digital Sdn Bhd. Pada pertemuan kita kali ini, dan jangan lupa nombor telefon saya 0116564100. Dan dalam pertemuan kita kali ini, saya nak tunjukkan bagaimana cara nak install SQL Payroll. Yang pertama sekali, anda perlu kopi ni. Saya akan letakkan link ini kat bawah, dan kita ke sini. Jadi kita terus paste kat sini dan dia akan download kat sini. Jadi kita tunggu masa sekejap dan selesai. Okey, apabila dah selesai, kita buka kat sini. Okey, kita klik 2 kali untuk menyelesaikan kerja-kerja anda. Okey, kalau dah keluar macam ni, kita klik more info, klik run anyway. Okey, jadi dia keluar macam ni, kita klik yes saja. Okey, kita klik I accept dan klik next. Okey, klik next, install. Okey, dia mengambil masa dalam beberapa saat, insya-Allah, dan kita akan boleh meneruskan pergerakan kita. Jadi saya akan tunjukkan sampel yang ada dalam SQL Payroll, insya-Allah, dan kita akan belajar satu persatu, insya-Allah. Jadi saya rasa cukup sekadar tu dulu untuk kita installation. Ataupun kita dah keluar macam ni, kita klik custom setting, kita klik create group. Okey, ataupun kita sekarang ni kita balik semula. Okey, untuk pembelajaran kita ni, kita klik SQL Payroll. Okey, dia keluar macam ni, klik evolution. Untuk pembelajaran, klik evolution. Kita tunggu dalam beberapa saat, insya-Allah dia akan keluar, dan saya akan memberi penerangan selepas pada ini. Dan insya-Allah kita jumpa lagi untuk video yang kedua, insya-Allah. Jadi saya rasa cukup sekadar tu dahulu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa, saya Nasir daripada Nadicom Digital Sdn Bhd. Nombor telefon saya 0116564100. Jadi wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.